Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim zahirkan ucapan takziah atas pemergian bekas Perdana Menteri kelima, Tun Abdullah Ahmad Badawi pada malam Isnin. Anwar menyifatkan Allahyarham sebagai pemimpin berjiwa besar yang membawa ketenangan dalam dunia politik serta memperkenalkan pendekatan Islam hadari yang menekankan pembangunan berteraskan nilai murni. Beliau turut mengenang sumbangan Allahyarham dalam memperkasa institusi awam, membuka ruang media dan menyantuni rakyat dengan penuh ihsan sepanjang kepemimpinannya. Anwar dalam kenyataannya juga menyifatkan Malaysia terhutang budi kepada jasa dan budi bicara Tun Abdullah serta mengakui bahawa Pak Lah mengajar kita semua erti kemanusiaan dalam kepimpinan. Beliau turut merakamkan ucapan takziah kepada isteri Allahyarham Tun Jane Abdullah, menantu Khairi Jamaluddin serta seluruh keluarga besar Allahyarham.